Assalamualaikum, very good afternoon guys. Semalam saya tak on, saya start lambat sikit lah hari ni. And mungkin saya akan tamatkan sebelum pukul 7. So saya tengah scroll ni. Mana job yang atas 20 tu, yang berbaloi saya sapu lah. Okay, jom kita tengok pengemeraan saya hari ni. Let's check it out. Okay, kita dah dapat satu job ni, daripada Kelang Lama ke Kajang. Saya kena call dulu. Hello, Assalamualaikum, Cik Sahin ke? Ya, Syed. Saya Lalamu. Saya nak tahu barang tu besar ke? Tak ada, itu passport saja. Hantar itu dia bayar. Okay, thank you. Bye bye. Collect cash dekat pickup. Okay, jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Hello, bos Lalamu. Saya dekat ni bus stop. Tingkat 2, masuk dalam Tingkat 2, bilik nombor 32. Okey. On the way. Kena masuk dalam, cong. Tak nampak macam di tingkat 2 pun. Sekejap saya tanya lagi sekali. Ini dalam pasar atau bangunan YSK? Yang ada 3-4 tingkat tu kah? Bukan? Saya dekat bawah ni, dekat tempat pasar-pasar. Oh, dia ada kedai-kedai yang ada telur-telur. Jangan sidai sudah. Mana? Saya dekat ni, toilet bawah, dekat pasar. Dekat pasar toilet. Haa. Awak tu dekat situ juga, tadi saya datang. Apa sana? Oh ya kah? Saya motor kuning. Saya WhatsApp bagi gambar lah. You tengok. Security ni ada depan. Bukan security, ni ada orang jual-jual. Ada pejabat. Kena jalan ni. Kena jalan cari. Mana? Alamak. Gerai Kinzir. Halo bos. Toilet bawah sini, dalam pasar. Betul-betul depan toilet. Saya tunggu dekat sini, bang. Mana? Saya dah hantar gambar WhatsApp. Bersama pos dia dekat. Oh, okey. Dekat situ Abang bagi location boleh? Dulu sini ada satu PSP punya pasar. Abang kasih location. Okey, boleh. Okey. Lama. Kat mana ni, cong? Ini apa pin location ni macam? Tak pasal-pasal masuk tempat Kinzir, Plaza Prima, RM tu. Sini tulis Pasar Batu. Betul-betul bodoh dia. Tak tahu booking, dia booking saja. Dia booking itu tempat lain. Bodoh satu. Nanti dia bayar Sama sana. dia bayar. Confirm dia bayar. Confirm dia bayar. Kalau tak ada bayar, abang cakap saya. Okey. Saya kasih dia tahu. You cakap siap-siap lah. Nanti sampai sana dia cakap you bayar. Saya hantar dia, you booking mana? Kalau you tak tahu booking, kenapa you booking? Saya boys pun dia tak dengar tahu. Kalau orang dapatkan sama abang. Nanti saya minta dia duit. Nanti tak ada, saya cari you lah. Cakap pasar saya baru hingga. Oh, first lagi punya salah. Okey. Sini suruh collect cash sini tau. Tak apa, kita ada video kan. Sekarang kita pergi sana lah. First time lah saya dapat job macam ni. Dia kata collect cash sini, tapi dah sampai sini dia suruh collect cash sana. Tapi tak apa, kita tengok Saya okey je. Ambil je risiko. Tak ada hal punya lah. Syukur sampai.
ni saya rasa tak sedap hati 24 sinilah. Hello bos. Bos Lala Move mau hantar barang. Sudah sampai dekat ni Gelas 24 22. Keluar. Cash pick up sama siapa? You kan? Okey. Okey, dia kata dia bagi cash. Di sini tulis collect cash dekat pick up sana. Bukan dekat drop off. Tu tak betul lah siapa yang order ni. Minta pin location betul-betul dengan tentukan dekat mana cash collect Tidak menyusahkan rider. Saya sepatutnya job macam ni boleh settle dalam masa 45 minit. Bos. Oh, situ. Sama kan 24 sini. Pakai apa QR Iya. Ya, QR. Ni apa buat? Apa bikin? Ini hospital punya barang. Hospital. Tersenggol lah. Tak ada Maybank. Apa-apa boleh. Boleh lah. Kayaknya sudah makan Abang sudah makan? Belum lagi. Kejap lagi lah. Ini mana? Bengali ke? Malaysia, abang. Bukan Myanmar? Bukan. Oh, Bengali. Makan cili ini macam kan? Makan sirih. Berapa itu? 21.70 sen. Okey. Saya kasih doa-doa. Terima kasih banyak. Murah rezeki you. Okey. Okey Hussein. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, syukur settle. Cek foto dulu. Saya dah tercampak jauh dah ni. Bandar Tag. Dia kasih 22. Thank you bye Hussein. Kasih extra 30 sen. So, apa kita bikin? Kita cari job baru lah. Betul tak? Yang mengalir ke KL ke. Tadi saya scroll job dekat dalam Lala Move area Bandar Tag ni tak ada dah pula. Mengalir ke Seremban ada. Tapi tak nak lah mengalir ke Seremban. Saya kira rate dia 50 sen je per kilometer. Saya ingat saya berhenti jap dekat mana-mana, tepi-tepi ni ke kan. Tengoklah kalau ada job, kita gerak lah. Lepak dulu mamak ke. Okey geng, saya duduk kat mamak ni sejam lebih juga lepas drop off tu. Pukul 2 tadi kan. Sekarang dah pukul 4 tau. 2 jam saya sidai kat mamak ni. Saya dapat satu job ni. Saya nak kena call dulu. Halo bos, Lala Move sini. Halo bos, itu barang besar ke? Ada beg ah? Ada beg apa? I ada box. Ada apa model? Boleh, itu barang apa alternator? Spare part. Okey, I on the way. Sekejap saja, 1 kilo saja. Okey. Alright, see you, bye. Okey, barang spare part. Dia kata kecil saja. TOI sebesar gelas. Inilah bos SW Auto Subang Subang Mega Auto. Betul. Okey. Thank you. Cash collect sana Alright. Dah sikit gearbox ni. Transmission. Overhaul kit Viva. Ambil gambar. Okey, confirm loading. Sedia. Jom. Memang sendu hari ni. Okay, sebab dah hujung bulan kot. Sampai. Sini kiri kanan semua memang otomotif punya tempat lah. Gasket. Lama ke tunggu? Sekejap saja. 21 sen. Ya bos.
Terima kasih bos. Berdua lah. Thank you bos ha. Okey. Ambil gambar dulu. Boleh. Ini okey. Ambil gambar you lah. You lengcai mah. Thank you bos ha. Extra 10 sen bagi saya lah. Thank you. Settle. Panas. Teduh set. Kat sini banyak job. Dekat semuanya tadi masyarakat. Susah dapat job. Okey geng, kita dah dapat satu lagi job. Baru je tak start duduk seminit dapat job RM51 cong. Ni duit kan terbang pula. Kan dah terbang. Allahu Akbar. Semua nak terbang. Hello. Saya lah lama. Saya nak tahu barang apa, besar ke? Tak, kecil je makanan. Makanan. Okey, saya saya berapa kilo je. Sekejap lagi saya datang Alright. Okey, thank you. Bye bye. Bye. Rumah nombor berapa ya? Nombor 30. Sekejap, kita call dulu. Assalamualaikum. Puan Mia ke? Bangsa saya? Saya Lalamu. Nombor berapa ya rumah? Nombor 5. Oh, saya betul-betul depan nombor 5. Tak apa. Okey. Puan? Ya, hello. Rumah nombor 5 sebelah ada rumah Cina bukan? Naik motor kuning. Kira kita salah ni. Salah lorong saya. Ni 119 rasanya ni. Pick up. Okey. Alat impian, kejap. Alat impian. Pick up alat impian. Oh, ya. Alamak, saya salah lah ni. Alah, sorry. Rimbayu. Okey. Oh, saya salah. Maaf. Okey, saya Nuri. Macam mana saya boleh dekat situ? Ya Rabbi. Internet ke problem? Cerita dia, kita kena pergi sana. Saya salah lah, cong. Ui, gila coy. Saya rasa app ni problem Dia tak hantar saya dekat pick up. Hai. Sepatutnya saya ambil kat sini dulu. Dah buang masa saya dah. Tak apalah. Adalah tu hikmah dia. Bos, Lalamu, jalan Nombor rumah. Jalan saya lah. Okey, thank you Saya salah tadi. Saya pergi ke rumah nombor 2. Allah hai. Patut dia blur. Sistem app ni problem ni. Produk apa tu kak? Mochi. Mochi, makanan Jepun tu. Yang hoyo itu. Dua je lah, 2 rumah Satu kat Gombak, satu dekat Shah Alam tadi. Okey, terima kasih nasib baik customer memahami. Oh, ni mochi. Makanan Jepun tu. Hoi ni. Ni apa nama? Melis by Mia Azhar. Korang pergi tengok lah sendiri dekat dia punya TikTok. Meltis ke Melis by Mia Azhar. Bismillah. Let's go guys. Hello, Assalamualaikum. Kak Fiza ke? Ya, saya. Saya Lalamu nak hantar mochi. Okey. Okey, akan nampak sekejap. Tapi mochi ada 2. Saya tak tahu akak punya mana satu. Hari ni memang hari blur saya lah, saya ingat. Call salah nombor, asyik salah jalan. Patut saya rehat lagi ni. Sama je kot. Sama je. Ni apa brand dia ni? Melty ke Melly ke? Tak ada pula tulis. Betul, dia kata sama je. Sama je. Dia Okey. betul. Okey.
Pusing-pusing saya. Maaf kak. Tak apa. Tak jumpa ke? Saya pergi sini dulu tadi. Lepas tu dia kata ni Umar drop off. App tu problem. App lama. Saya dah sampai sini dulu. Patutnya saya pergi ambil pick up sana. Saya nak hantar M1 nombor 2 ni. Ada. Kat sini juga ke? Tak, Gombak. Oh, jauh. Jauh. Okey, terima kasih kak. Kak, apa nama brand tu? Melty ke Melly? Melty. Melty. Macam sedap, nanti saya belilah. Mia Azhar tu. Oh, Mia Azhar. Ya. Influencer. Nanti saya tengok lah. Terima kasih kak. Enjoy. Wih, ni bukan biasa-biasa main tempat ni, Cong. Tempat elite ni. Beverly Heights. Bos, 2K unit. Lift 5 level 4. Macam mana pergi? Sekanan. Thank you Allahu Akbar. So, lift 5 besar okey. Saya lift 4 lah. Okey. Ni ke? Tu abang, ni macam mana, letak luar je ke? Pintu terbuka. Macam mana? Letak je kat depan. Letak je kat depan Kat depan. Oh, saya letak dekat kabinet ni. Abang bagi tahu ni barang ni. Oh, okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Tolak. Assalamualaikum. Ada mochi. Ada order ni. Terima kasih. Oh ya, nak kena complete kan. Alhamdulillah, syukur, nikmat. Tak ada nak komen apa, tak ada nak komplain apa kan. Cuma hari ni saya rasa perasaan tak berapa best lah. Sebab saya salah jalan banyak kali. Tengah hari tadi pun rasa tak best. Tak tahulah. Patutnya saya rehat je lah kat rumah tadi. Terima kasih kerana terus menonton. Saya akan continue buat lagi. Nak bantu kawan-kawan rider kita, nak share experience saya lah pada masa yang sama. Mungkin kalau benda ni bermanfaat, boleh korang jadikan panduan. Mana yang baik ambil, mana yang buruk tu minta dijauhkan. Hari ni walaupun 3 job tapi dia punya penat tu macam saya bawa 6 job tau. Semangat. Terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap korang boleh tolong saya like, komen dan subscribe. Boleh bagi saya motivasi lah untuk teruskan channel ni. Selamat bertemu lagi untuk ride yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.